Boleh lah. Dipertimbangkan. Boleh pertimbangkan lah. Tapi tengok jugalah kan. Kita sekarang dah lain punya ni. Betul. Kira kita fokus nak stability lah. Betul. Dulu sebab macam apa yang aku buat sekarang. Honestly patut aku buat benda ni masa umur aku 20-an dulu. Faham. Bukan masa sekarang lah. Sekarang ni kita fokus untuk stable. Tapi betul. sebab aku baru experience dengan benda ni, so aku explore dengan masa yang aku ada. Tapi dia sebenarnya orang cakap tak pernah terlewat pun untuk cuba benda apa-apa. Betul. Tapi dia sepatutnya kita kena awal lah. Dia jangan berhenti mencuba lah. Apa-apa segala pun, tapi berfikir juga janganlah kau mencuba benda-benda yang tak patutnya, kau tak tahu keluar berita. Future plan kau? Future plan aku aku sama macam kau. Sekejap, kau buat bandel kan? buat Macam mana bandel. daripada Australia tu? Kau selit lah mana kau selit. Daripada ke Australia tu, kau jam pula bidang bandel.